pembelajaran. Jika dahulu, kita selalu menggunakan buku, guru serta perpustakaan. Sekarang, apa-apa maklumat semua kita boleh cari. Kerana apa? Kerana semuanya di hujung jari. Exam dah nak dekat dah ni. Tapi saya masih tak faham lah dengan kandungan dalam buku teks ni. Betul lah. Buku teks ni kan panjang sangat. Bila nak ringkaskan, rasa macam semua tu penting. Kalaulah ada alat yang boleh bantu kita, kan senang. Itulah. Buat apa tu? Ni kami tengah belajar tapi kami tak faham lah. Alah, apa susah? Sekarang ni kan zaman teknologi. Jadi, Kita boleh je tengok macam-macam video dekat dalam YouTube. Tengok, platform YouTube ada, platform Google ada. Tengok macam sekarang. Yang famous tu apa namanya? MC Plus. Ada Sofa Handsome tu. Itulah. Sekejap. Nah, tengok ni. Sama batu. Nampak tak dengan teknologi yang ada sekarang, ia memudahkan kita dalam menimba ilmu. Bukan setakat video pembelajaran sahaja, malah kita boleh menggunakan aplikasi seperti Quizizz dan Kahoot untuk latihan serta membuat kelas dalam talian melalui Google Classroom atau Zoom. Ia juga dapat membantu pelajar secara langsung. Selain itu, e-book dan artikel turut memudahkan pembacaan pada bila-bila masa. Tapi Komai, macam mana teknologi ni boleh membantu kita memperoleh ilmu? Itulah, saya pun tak ingin nak tahu. Jom kita tanya cikgu. Jom. Berlama-lama kemudian. Assalamualaikum cikgu. Saya nak tanya, pada pandangan cikgu, sejauh manakah teknologi boleh membantu kita dalam mendalami ilmu? Okey, baik. Terima kasih Umairah. Soalan yang sangat bagus yang ditujukan kepada saya. Okey. Jadi pendapat saya teknologi ni sangat bagus kerana ia dapat membantu dalam untuk kita mendapatkan ilmu ataupun maklumat dengan cepat. Tapi kita kena ingat yang teknologi ni pun ada risiko dia juga. Salah satunya kita tak tahu sama ada maklumat tu sahih ataupun tidak. Jadi oleh yang demikian kita ni perlulah menggunakan teknologi ni sebaik mungkin supaya dapat memanfaatkan dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan seharian. Oh begitu. Rupanya teknologi pun masih ada keburukannya. Terima kasih cikgu kerana telah luangkan masa bersama kami. Terima kasih. Jadi kita tengok dah kan, nampak dah kan. Teknologi ni banyak je faedahnya. Tapi kena ingat tau, banyak-banyak guna sangat pun boleh memudaratkan. Itu saja daripada kami semua. Bye-bye.